telah membuang air besar hingga 8 bungkus. Baru saya sedar kebenaran tentang proses pembuangan najis. Makan pisang tidak membantu membuang air besar. Minum madu juga tidak membantu. Kaedah tradisional malah membuat sembelit menjadi lebih serius. Tidak ada apa-apa yang dapat membantu anda membuang air besar serta-merta tanpa memberi kesan buruk kepada badan. Logik asas dalam proses pembuangan najis hanyalah dengan memanaskan usus, meningkatkan pergerakan usus supaya sisa buangan dalam badan dapat dikeluarkan secara semula jadi dan lancar. Jika anda tidak menjaga usus dengan baik, anda akan terjebak dalam kitaran yang berulang. Semakin lama, semakin sukar untuk membuang air besar. Kaedah yang benar-benar membantu membersihkan dan menghangatkan usus adalah gel pencernaan ini. Ia membantu melancarkan pergerakan usus dan memperbaiki masalah sembelit kronik. Sembelit, sapukan ia. Najis kering dan keras, suka membuang air besar, sapukan ia. Tidak dapat membuang air besar dengan bersih, sapukan ia. Najis terkumpul, sapukan ia. Mulut kering, rasa pahit, hilang selera makan, sapukan ia. Produk ini dikembangkan khas untuk mereka yang mengalami masalah pencernaan. Ia membantu membersihkan usus dan melancarkan sistem pencernaan dengan kepekatan tinggi. Hanya sekali sehari, sapukan perlahan di sekitar pusat untuk meningkatkan fungsi usus, melancarkan pembuangan najis dan merawat sembelit. Produk ini telah mempunyai reputasi lebih dari 10 tahun. Bukan sahaja mengandungi bahan berkualiti tinggi, tetapi juga berharga berpatutan dengan perkhidmatan selepas jualan yang hebat. Jika anda membelinya hari ini, seawal esok ia akan sampai ke tangan anda. Disarankan untuk mula menggunakannya secepat mungkin.